tegas. Makilau bangkit tak pernah malas. Hari datanglah ketua makhluk asing, iaitu kawan lama ketua besar planet itu Zack. Pada itu berlakunya pergaduhan. Pada esoknya, berlakulah pergaduhan mulut antara John dan Zack. Yelah, tak lama lagi tempat ni pun akan jadi milik aku. Bolehlah kau ambil harta rakyat kau. Aku tak benarkan kau rampas tempat aku. Kau kenapa? Aku buat semua salah. Kau tunggu, aku akan buat kau sengsara tak lama lagi. Lantak kau lah, John. 3 tahun kemudian, John telah serang tempat Zack. Assalamualaikum. Kita ada tugas kena buat sekarang ni. Bandar aku dalam bahaya. Kita kena selesaikan secepat mungkin sebelum banyak lagi yang akan berlaku. Waalaikumsalam. Besok juga aku pergi markas dan aku akan bawa kawan aku, Awan dan Wahid. Cantik juga markas Z ni. Tiga hari memikirkan cara mengalahkan rakyat John. Aku ada cara untuk kalahkan John dan aku dah sediakan senjata. Hia. Akhirnya menang juga. Tak sia-sia aku guna plan kau. Pada suatu hari datanglah ketua makhluk asing, iaitu kawan lama ketua besar planet itu Zack. Pada itu berlakunya pergaduhan. Di tanah ini langkahnya tegas. Makilau bangkit tak pernah malas. Melawan penjajah dengan berani. Semangat membara di dalam hati. Makilau namamu bergema. Pahlawan Melayu penuh wibawa. Dengan parang dan jiwa membara. Demi bangsa kau lawan mara. Di hutan belantara dia berlindung. Strategi kilicik musuh terundung. Langit jadi saksi perjuangannya. Rakyat terselamat dari sengsara.